Di dunia bola sepak, bukan semua yang tersiar benar. Ramai mudah tertipu dengan laporan media bernama Capital de Noticias (CDN). Tetapi, apabila diperiksa, kebenaran sebenar jauh lebih kompleks daripada yang disangka. Pada 6 November 2025, portal Capital de Noticias menyiarkan dokumen yang kononnya membuktikan nenek kepada Emmanuel Machuca lahir di Roldan, wilayah Santa Fe, Argentina, dan tidak mempunyai kaitan dengan Malaysia. Dokumen yang sama turut mendakwa Datuk Facundo Garces sebenarnya lahir di Santa Fe, bukan Pulau Pinang. Namun, apabila disemak, akaun yang mengaku mewakili CDN itu baru didaftarkan pada April 2025. Mempunyai pengikut yang sangat sedikit, malah terdapat versi lain CDN dari Kanada dan Filipina yang tiada kaitan langsung dengan Argentina. Ini menimbulkan syak kuat bahawa akaun tersebut palsu dan mungkin dicipta oleh pihak luar, dipercayai dari Indonesia untuk mensabotase kes dan mengelirukan orang ramai. Kes sebenar ini berada di bawah semakan Player Status Chambers (PSC) FIFA dan kini dalam proses di Mahkamah Tinggi Sukan (CAS). Semua dokumen rasmi berkaitan asal-usul pemain adalah sulit dan hanya boleh diakses oleh pihak terlibat. Jadi, laporan yang tersebar di media sosial jelas belum disahkan. Walaupun laporan palsu itu cuba menafikan kaitan dengan Malaysia, Machuca dan Garces masih sah sebagai pemain Malaysia sehingga keputusan rasmi dikeluarkan oleh CAS dan disahkan oleh FAM. Laporan yang mendakwa sebaliknya berpotensi palsu dan dipercayai sebahagian daripada usaha propaganda untuk menjejaskan reputasi pemain dan skuad kebangsaan. Dengan corak penyebaran yang mencurigakan, ramai yang berpendapat laporan ini mungkin sengaja direka untuk memburukkan nama Malaysia di mata dunia bola sepak. Ingat, bukan semua dokumen di internet adalah benar, terutama bila ia keluar dari sumber yang baru muncul dan tidak diketahui asalnya. Tunggu keputusan rasmi daripada Mahkamah Tinggi Sukan (CAS) dan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Jangan mudah terpedaya, jangan sebarkan bahan yang belum disahkan kerana selagi keputusan belum diumumkan, Machuca dan Garces tetap Wira Harimau Malaya.